Ada pertama kali. Tak ada spark langsung. Saya macam yalah, sebab waktu tu dia menjamu kami dengan kuih daripada Kuih Cafe kan. So ya, saya kenal dia sebagai owner kepada Kuih Cafe. Tapi selepas itulah, I think setahun lebih selepas itu, saya tahu dia selalu merisik-risik khabar melalui PA saya semua kan. Jadi saya take note lah yang dia ada macam minat-minat. Tanya khabar dia. Sehingga kan ada satu ketika tu saya rasa dia bersungguh lah. So sebelum bersungguh tu melebihi daripada apa-apa, baik saya jumpa dia dulu untuk nak macam okey, saya dah jumpa Awak dah jumpa kan? Yalah, saya ajak awak jumpa sebab awak sedang sedang mencari-cari sumber nak membuat sesuatu lah. Jadi saya jumpa dengan dia. Jadi di situ sparknya, because why? Because of our conversation. Conversation yang matang, yang tidak menghala ke arah bukan-bukan, ataupun tidak ada sedikit sekelumit pun ciri-ciri nak try, you know, lelaki yang nak try, kita tahulah lelaki nak try. Jadi saya rasa selesa.